Bang, dah tak jual matcha dah ke? Dah habis kontrak dah tu. Sekarang ni saya jual macam-macam jenis soya. Ada soya pandan tahu fufa, soya misiu pandan, soya pandan bobati. Dalam soya misiu pandan, perkenalkan chef kami. Ke mana? Saya lah chefnya. Tapi kawan saya ni lah yang akan QC-kan semua soya yang kita buat. Sedapnya. Pas, boleh jual kat customer. Yang ni pun akan slow talk dengan soya misiu supaya dia rasa disayangi. Saya sayang awak, jangan tinggalkan saya. Please, saya perlukan awak. Kenapa awak buka bisnes ni? Sebab impian saya daripada kecil memang nak buka kafe yang rasa macam kat rumah. Ni rumah saya lah ni. Ni rumah ke? Apa yang special sangat kedai awak ni? Dekat sini ada klasik vinyl daripada moyang saya tau. Kedai awak ni buka sampai pukul berapa hingga pukul berapa ya? 9 sampai 10 je. Sejam je? Tapi ikut hari kat. Hari rajin je buka. Abang pakai bahan apa je bang? Kita orang pakai soya premium, iaitu daripada Yields Pandan Chiffon Soy Milk. Cantik yang packaging dia. Dah lah cantik, kemas, premium, lawa, love you.